Martabat Misi Berdarah. Okey, saya ada 3 perkataan tentang filem ni. Lucu, relatable dan juga fun. Kalau korang nak tahu filem ni tentang apa, korang boleh tengok video ni sampai habis. Okay, jom. Filem ni mengisahkan tentang 5 pelakon tambahan yang tengah struggle nak cari nama dekat industri. Kemudian mereka dapat satu peluang kerja dengan production dan pergi syuting dekat satu pulau. 5 orang watak utama ni adalah Zahiril Azim, Fat Boce, Shikin Kamal, Nafiz Zaidi dan juga Elvina Chua. Mereka berlima ni memang ada visi yang sama, iaitu nak jadi pelakon terkenal dan jadi kaya, tapi dia orang ada cerita dan juga latar belakang yang berbeza. Kisah filem ni bermula daripada mereka syuting dengan production tu sehinggalah muncul satu watak yang dibawakan oleh Amirul Effendi, iaitu Tok Batin aka Abang Safwan. Amirul Effendi ni adalah seorang ketua sindiket. Dan kalau korang nak tahu apakah konfliknya di antara 5 watak ni, production dan juga ketua sindiket ni, korang kena tonton filem Martabat Misi Berdarah ni.